Emas adalah saving. Kalau tuan-puan diberikan pilihan, nak naik gaji 500 atau nak bina tabiat simpan 10% setiap bulan, yang mana lebih cepat ubah hidup? Sudah tentu, mestilah ramai akan pilih gaji. Tapi orang yang betul-betul kaya, dia akan pilih tabiat. Umur 30-an hingga 40-an ni memang ramai dah ada kerja, ada keluarga, ada komitmen. Masalahnya bukan sebab gaji tak cukup. Tapi masalahnya adalah duit tak sempat nak jadi simpanan. Sebab tu saya suka satu prinsip yang sangat mudah, iaitu simpan dulu, belanja kemudian. Potong sekurang-kurangnya 10% daripada gaji. Sebaik saja gaji masuk. Jangan tunggu sampai hujung bulan. Sebab hujung bulan memang akan tak ada baki. Lepas tu tuan-puan, jadikan simpanan itu susah dikeluarkan. Asingkan daripada akaun berbelanja. Kalau boleh automatikkan terus. Walaupun cuma RM100 sebulan, jangan pandang kecil. Yang dibina sebenarnya bukanlah jumlah duit, tapi tabiat seseorang yang kaya. Ingat tuan-puan, yang berjaya bukan simpan sebab duit lebih. Mereka ada duit lebih sebab mereka dah lama ada tabiat menyimpan. Kalau tak mula hari ni tuan-puan, 5 tahun lagi sama je. Kita masih bercakap tentang masalah yang sama. Follow saya kalau nak belajar bina kewangan yang lebih kukuh, satu tabiat kecil pada satu masa. Nak mula simpan emas, boleh rujuk pin post video saya cara bermula. Kurang daripada 5 minit, tuan-puan dah boleh mula simpan emas. Emas adalah saving.